matamu. Setiap kali senyum terukir padaku. Setiap kali kita meluangkan waktu, aku sangat tahu ku inginkan kamu menjadi suri ratu dalam hatiku. Aku ingin kamu, aku mau kamu. Netizen ni tak ada kerja lain ke? So, kita nak buat apa ni, Puan? Keluar statement dekat social media. Nak? Okay, apa kata? Press conference? No? Press conference tak nak? Okay, panggil ambulan. Siapa tu? Hello, Datuk? Ya, I dah tengok. Now? Okay. Investor minta kita buat online meeting now. Nak I pergi buat teh? I pergi buat teh. Geramnya ai dengan perempuan tu. Dia ingat dia siapa? Nasib baik dia tak sentuh muka ai yang cantik ni. Tahulah dia tu bini you, tapi dia tak ada hal nak buat macam ni kat ai. Kita tak besok ai dia shoot iklan. I tahu, I'm sorry, okay? Calm down, Sofia. Calm down. You are diva. You can do this. Geramnya! Kalau I hilang job tu besok, I akan saman dia. Sejuta. Anyway, sorry lah. I know this might sound harsh to you. Tapi macam mana dia boleh kahwin dengan perempuan macam tu, ha? Hot-tempered, panas baran. Entahlah. Sekarang ni sayang, dia tak hormat you langsung, faham tak? Dia tak jaga pun maruah you. See now what happened? Satu Malaysia dah kecam you tau. Masalahnya you pun sama. Excuse me? No, nothing. I just talk to myself. Bila I fikir balik, ada hikmahnya juga perempuan tu meroyak macam tu. Listen, alang-alang dah terkantoi. Bolehlah you tinggalkan dia. Kita boleh jadi official. Finally. Tak nak ke? Anyway, how do I look? Gorgeous. I tak sangka pula semua ni milik I. Hold on there, big boy. If you want to have this, you kena tinggalkan Nuna dulu. Then you can have me. Faham? Yes. Good boy. That's the way I like it. Datuk, I'm so sorry, Datuk. Sebenarnya benda ni salah faham je. Ini awak kata salah faham? Video ni dah viral. Yes, I know benda dah viral dah, tapi Datuk, I janji, okay? I janji benda ni takkan jadi lagi. Okay? First and last. Please, Datuk. Sorry, Nuna. Kami bertiga dah berpakat. Saya rasa bukan tempat yang baik untuk saya invest duit saya lagi. Nak nampak, ia akan gagal. Phil? Kami akan tarik balik investment kami daripada Rasa. Datuk, benda boleh bincang, Datuk. Janganlah tarik diri. Datuk. That's all. Datuk okey? Datuk okey? Datuk. Lain kot. Datuk. Aduh, kau tak bayar bil. Datuk okey? Okey, macam mana habis ni? Kau kena sok ni. Dah lah. Stres lah macam ni. Datuk Nuna, Datuk Nuna. Puan Nuna, ni ada
Teh dengan coklat untuk Puan. Apa kita nak buat ni, Ti? Otak jam lah macam ni. Kita buat tak tahu je lah, Puan. Menyakitkan hati lah you ni. Patutnya I yang cakap dengan you. We need to talk. You nak tinggalkan I? Apa ni? Patutnya I yang tinggalkan you. Sayang, I'm sorry. I'm sorry, okay? Tolonglah. No, you jangan nak sorry I. You jangan nak sayang I. Apa pasal? Sebab perempuan tu? Ha? She's nothing compared to me. You jangan cakap macam tu pasal dia, You jangan cakap macam tu pasal Sofia, Asal you nak backup dia pula. Tak payahlah nak backup dia. Sebelum ni kita happy je, Isyam. Lepas dia datang dalam hidup you, dia kenyit mata sikit je dekat you. You terus lupa diri. Ha? You terus lemah. Tak, bukan lemah. Bukan pasal dia, okay? Sayang, dengar ni. Bukan pasal dia. No, bukan pasal dia. Habis tu pasal siapa? Pasal you. I dah buat yang terbaik. Itulah masalah you. Itulah masalah you. You ingat you perfect sangat ke? You ingat senang ke lelaki macam I nak hidup dengan perempuan control freak macam you? You ingat senang ke? You ingat semua you betul? You tahu tak? Bila you tak ada, I nak bagi tahu you ni. I tak pernah tutup betul toilet seat tu. No! Lepas tu kan, lepas tu you nak tahu I buat apa tak? Lepas tu I pun flush. Lepas tu air tu pun masuk pecik atas. Lepas tu kena pula berus gigi you. Lepas tu you Semua berus gigi I. You kan kejam, Isyam. Jom. Jom. Kejam kau tak? Lebih baik I jadi kejam. Lebih baik I kejam daripada I jadi tegang macam you. I tak tegang. Tu. You ingat you bagus sangat ke? You ingat you bagus sangat? You tak sedar diri, you tu botak. Ni, sama je macam atas bola ni. Kepala you sama you botak. Lepas tu guna duit I untuk tanam rambut you. Kesian nasib baik I tak ada anak dengan you. Kalau tak kesian anak I dapat jen botak macam you. You betul I sensitif kan? Serambut. I sensitif pasal toilet seat. Fine, kalau you tak suka sangat, I keluar dari rumah ni. Okey, memang itu yang you nak pun. Yes. So I keluar sekarang? No. Betul? Tak menyesal? Tak menyesal. Okay, fine. Exit sebelah sana. I nak ambil phone. Okay, fine. Darling. Syam. Syam. Puan Nuna? Puan Nuna? Puan Nuna? Puan Nuna okey ke? Puan Nuna cik saya? Ti. Nanti panggil emergency town hall semua orang dalam ofis saya. Immediately. Boleh saya tahu town hall tu untuk apa? Rasa company dah kena declare. Oh.
Saya macam mana, Puan Nuna? Sabar. Sabar. Shh. Hello. Hello, Nuna. Ya. Nuna sayang, apa ni? Okey tak? Tak, Nuna tak okey pun. Ayah, Nuna lapar. Nuna nak makan. Nuna buka fridge tapi kosong. Nuna nak order makan tapi Nuna tak ada duit. Dah kena keluarkan duit dari SB. Dah macam mana ni? Nak ayah pergi KL ke? Ya. Iya sayang, kenapa jadi macam ni? Nuna tak nak susahkan ayah tau. Tapi boleh tak kalau nanti Nuna tinggal dengan ayah kejap je. Tapi Nuna tak nak susahkan ayah tau. Kalau tak boleh tak apalah ayah, Nuna okey je. Ya Allah. Apa benda yang mengarut cakap macam ni? Balik. Nak duduk berapa lama pun, nak duduk terus pun tak apa. Ni rumah siapa ni? Ha? Alah ni. Dah balik. You are the best, ayah. Thank you, ayah. Dah, jangan menangis. Balik. Bestnya. Lapar. Bye-bye rumah.
Selamat datang ke Bagan Lala. Ya Allah! Apa tu? Dek, sorry. Saya tak sengaja. Tak sengaja. Awak tak nampak ke saya besar kat sini? Kan saya cakap saya tak sengaja. Okey tak? Sikit je, kan? Sikit? Maksud kalau sikit macam ni tak serius ke? Iya. Tak saya bawa motor. Awak ingat motor saya tak ada dashcam ke? Serius lah? Ada ke? Kenapa? Kalau ada awak takut ke? Jangan nak ugut-ugut saya, Orang tanya elok-elok, marah pula. Saya marahlah kalau saya mati dekat sini macam mana? Siapa nak jaga mak saya? Awak nak jaga mak saya ke? Ya, awak mesti main phone kan? Cakap baik sikit, Mana ada? Tipu. Tak ada. Bohong. Tak ada. Bohong. Tak ada lah. Tipu. Mana ada? Patutlah. Orang KL rupanya. Apa kena-mengena pula dengan orang KL? Excuse me? Tak payah nak speaking lah kita kat Bagan Lalang tahu tak? Cakap je lah Melayu. Cakaplah Melayu. Dah lah. Sukatilah. Sekarang ni motor awak okey, awak pun elok je boleh berjalan kan. Luka pun sikit je kan. Pandailah pergi klinik sendiri. Tak payahlah sibuk ikut laluan sini. Awak ingat di jalan awak seorang je ke? Betul ni siapa nak bayar pergi klinik Bayarlah ni? sendiri. Woi! Woi, Agel! Motor aku macam mana pula? Siapa nak bayar ni? Woi, orang Agel! Siapa nak bayar motor aku ni? Dah. Sampai sini dah, sampai kampung dah. Dah okey dah kan? Dah. Masuk. Okey. Makan. Lah, tak payahlah susah-susah. Nuna boleh ambil lah. Lelak ya. Dah sekali ayah nak layan anak ayah. Biarlah. Tak ada selalu. Dah lah setiap bulan dapat duit. Duit pencen pun tak pakai. Tak tahu nak buat apa duit dapat banyak. Kenapa? Nampak pandang macam tu? Nuna okeylah. Ya, okey. Salah je. Sekali ayah nak ambil tahu pasal anak ayah ni. Sedap. Kejap. Cantiknya beg ni. Batik ni kan ayah? Cantik kan? Tu yang ayah tak pakai tu, takut nak pakai cantik sangat. Design macam ni lah Nuna cari untuk brand Nuna. Yes! Yang ni. Maybe Nuna boleh guna design ni untuk relaunch rasa. Ayah beritahu mana ayah dapat beg ni. Tu ayah dapat daripada jiran sebelah ni. Dia memang ada kedai batik. Okey. Nak? Tak payah? Nak. Lan, jomlah pergi klinik. Payah ni melecet je ni. Aku okey. Lecet pun kau sakit juga kan? Apa kan? Sakit. Ni yang kata tak sakit tu kan? Lan. Aku sebenarnya... Hello. Hai. Selamat datang ke... Awak? Orang KL? Setiap kali aku memandang wajahmu, setiap kali aku merenung matamu,
Setiap kali senyum terukir padaku, setiap kali kita meluangkan waktu, aku